Boleh cuba dulu ke semua wangian yang ada dekat Avida. Mari masuk dulu. Abang-abang kita, kakak-kakak kita, adik-adik yang baru sampai, boleh sebentar dulu. Jangan kita boleh cuba dulu wangian-wangian yang ada dekat Avida Perfume. Boleh try dulu. Boleh try dulu wangian-wangian Avida Perfume. Apa yang penting, 100% pasti dan juga tiada alkohol, zero alkohol. Masuk dan cuba dulu wangian-wangian yang ada dekat Avida. Mari abang. Dan kita juga ada cabutan. Kita juga di dalam buah Avida kita ada juga cabutan. Syaratnya macam mana cabut nak dapat cabutan betul? Syaratnya hanya beli satu botol besar saja. Hanya beli satu botol besar saja, anda semua layak mendapat satu tiket cabutan betul dari Avida. Kita ada kereta 3 biji. Itu cabutan. Ibu GTA pun. Berat sikit. Kaitak. Dia ada jual skuter tu 2,900. Skuter yang macam elektrik. Itulah tu dah nak beli. Ibu Tri. Ibu Sik. Ibu Sik ke Ibu 5? Kereta ni pula kan. Sorry. Bagi abang-abang kakak-kakak kita yang baru sampai, boleh tinggal dulu ke buah Avida Perfume. Dan kita ada promosi satu botol RM200. Jadi bagi satu buat cuma. Abang-abang kakak-kakak kita jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kita ke buah Avida Perfume. Dan kita ada Kereta Mazda ni Honda S2000. Dia dekat sangat lah bang, asal takut lah. Mazda RX-7. Tak, jangan makan. Habis dah. Okay, jom. Ni kereta coy lagi ni. Kereta Nissan apa ni? Silvia. Nissan Silvia coy kan. Ibu Lancer. Ni kereta Z370. Ada Honda TR. Ni kereta ni minat juga sebenarnya. Integra 2 pintu lah. Dahsyat. Ni Honda Civic TR dia pakai enjin K20. Carbon dia. Semua carbon. Ibu Sik. Kereta mana? Saya suka kereta ni. Audi ada RS5. Saya kereta ni boleh tak? Tak boleh. Alamak. So kita tengok pula ada drift kat sini.
180 SX lah, terbalik pula. Kalau tak korang lah. BMW pun ni. Ni ada Nissan GTR ni. Aku dah ronda separuh dah sebenarnya. Aku dah ronda. Ada apa depan bunyi bising ni pun. Oh, ada drone. Wah, ni kedai steak garage. Panas. Ni kan? Ni kedai steak garage. Oh, ni yang perempuan di sini. Oh, ni yang perempuan lah. Apa nama kedai perempuan tu? Oh, ni kedai steak garage kan? Steak garage. Dia ada dari Jong Motorsport. Ya. Betul tak? Ada lipannya? Ya, sayang. Besok pergi tengok kereta tu. Besok kan suka kereta. Nissan RX-7 RX, Audi RX. Tu kereta ni pun Audi RX kan ni. Macam mana nak bawa ni? Rapat gila ni. GTR Evo 8 ni. Salma printing. Macam kenal kereta ni. Oh, ni kedai alah, betul tu. Ini nak main Nissan Silver kan ni. Apa nama kereta ni? Toyota Supra. Oh, banyak kereta ni. Ada banyak. Pada kau belakang boleh pergi depan. Santai guys, belakang segan-segan. Oh, dia dekat belakang. Layan sampai malam. Jangan drift, nak bunyi-bunyi. Di mana main lapan. Bagi tempat lapan kan. Dan kepada siapa yang nak merasai pengalaman naik lift, kita ada baju. Beli baju boleh naik sebelah taxi drift. Naik free, tak perlu bayar tiket. Ini motor mania. Ada kat bawah. Dia bagi voucher cuma man. Sikit bang. Bunyi bising. Ni engine R32. Ni first kereta ni lah. First kereta ni. Aduh, apa dia sebut kan? Kereta macam ni first model. Ni second ni. Ini nombor 3 ni. Weh, beza kan? So, macam-macam guys. Aku pusing habis. Bomba mana? Ada banyak kereta kan. Ni kereta PMH yang banyak sponsor untuk program. Ada Choi, program Speedo. 2,900 Allah. Pakai pergi sayang. Banyak kes kita ni. Pergi suruh beli pula. Tak beli tak.
GTR. Apa? Tahu dengan kiri tak? Lagi. Memang tak pedih ke tak? Ini. Ini jurukung ni. Pergi naik. Tak ada. Ni kata ni ibu ni Nissan GTR. Ini Honda City. Kau tengok apa dia? Dia kata kabar. Apa pun tak rekod? Oh, dia rekod for review. Weh, Honda ni. Legend ni Honda. Oh, Viva apa tu kan? Aku tak jumpa lagi influencer ni. Nak tanya, abang pernah dengar pasal Ringline? Tak pernah. Tak, nak kongsi nak bagi je ni. Ya ke? Oh. Tapi abang pernah dengar pasal Ringline? Dah dengar, tengok dekat. Nanti kalau abang boleh tengok dekat TikTok betul. Ringline, dia cuci aircon kereta. Oh. Sebab abang, saya tengok abang dengan family tadi bang. Rasa nak mau bagi. Abang boleh servis aircon kereta, di cara guna kami siap bagi dah. Nanti abang ikut je step by step ni. Alright, abang ikut step by step ni, abang boleh servis cuci dia punya blower dengan cooling coil aircon kereta. Baik. Ni saya kasih kat abang, saya belanja kat abang. Allah. Nanti buat anak bini bang, sejuk Allah. aircon kereta. Banyak ah. Ha? Jauh Ipoh. Jauh Itu tak? daripada Negeri Sembilan. Oh, iya, lagi jauh. Lagi jauh. Allah. Aircon, enjoy bang. Terima kasih banyak. Alright. Terima kasih. Live ke apa tu? Ni masuk YouTube. Oh. Boleh dah. Baik. Thank you Terima bang. kasih banyak. Enjoy. Terima kasih banyak. Nanti jemput follow kita minta TikTok bang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih bang. Semoga murah rezeki bang. Amin. Alhamdulillah tu aku dapat duduk jalan dengan family aku dapat kandung produk X-Line X-Line dapat free guys. So aku datang ni memang berbaloi datang.
keadaan ni Nano tak lagi form. So alhamdulillah aku dapat nanti aku pasang kat kereta Myvi aku ni. Kalau Honda Civic mungkin boleh juga kot, bagi sejuk sikit. Yang akan buat tadi. Ni kereta depan ni Toyota GR86. So kita nantikan tu ada yang akan buat drift. Banyak kereta kat sini kan. Tu kereta apa tu? Oh, Nissan Silvia. So ni sekarang dah pukul 5 suku guys. Ni agent Toyota Speedo Joy. So ni yang aku dapat barang tadi lah. Ni YouTube channel D-Line TV. So boleh tengok cara penggunaan untuk penggunaan blow aircon fragment. Dia bantu dalam sistem aircon guys. Dia akan sejukkan, membersihkan. So, aku akan guna untuk model kereta Myvi aku nanti. So aku tengah nantikan ada drift kat depan ni. Tengok. Toyota Mark tu. Toyota Mark tu mungkin menggunakan enjin Supra saya tu. Patut laju. So untuk drift kita habis lah. Bahagian dalam sana ada macam sport car sikit lah. Tengok. Tengok tak? Tak dapat masuk. Kita tengok dulu. Okey. Sebab dia masuk ni, kita tengok tu kena bayar. Okey guys, aku rasa sampai sini je aku buat video. Korang boleh follow channel saya, Said Product, ataupun TikTok saya Sonic FE, Sonic FE ya. Korang boleh follow TikTok saya guys. Okey, itu saja guys. Assalamualaikum.